Tarif AS tak gugat syarikat tempatan, PM tenang. Hamzah saman Rizwan RM100 juta isu sokongan MP. Pusat data baharu ditapis, fokus AI sahaja. Exco Terengganu hadap dua tuduhan salah guna kuasa. Dan speaker penentu kerusi MP, bukan parti. Kerajaan mengesahkan setakat ini tiada syarikat tempatan terjejas secara langsung akibat pelaksanaan tarif perdagangan oleh Amerika Syarikat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan cukai tersebut memberi kesan minimum kerana ia tertumpu kepada syarikat Amerika yang menjalankan urus niaga di Malaysia. Beliau menjelaskan kemungkinan hanya wujud kesan kecil secara tidak langsung terhadap syarikat Amerika yang beroperasi di negara ini namun tidak melibatkan syarikat tempatan. Mengulas lanjut di Dewan Rakyat, beliau berkata kerajaan akan memberi masa untuk menilai implikasi tarif yang dikaitkan dengan strategi Presiden AS Donald Trump sebelum membuat keputusan berkaitan perjanjian timbal balik. Datuk Seri Hamzah Zainuddin memfailkan saman fitnah RM100 juta terhadap Datuk Seri Rezuan Yusof berhubung dakwaan mengatur sokongan 6 ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri pada 2023. Saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam itu menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan serta faedah 5% setahun ke atas jumlah penghakiman. Hamzah mendakwa kenyataan yang disiarkan di sebuah akhbar pada November 2025 adalah palsu, berniat jahat dan menjejaskan reputasinya sebagai ketua pembangkang serta pemimpin kanan bersatu ketika itu. Beliau turut memohon mahkamah mengarahkan Rizwan menarik balik kenyataan terbabit dan membuat permohonan maaf terbuka tanpa syarat melalui media elektronik dan akhbar harian Melayu. Kerajaan menghentikan kelulusan pusat data baru yang tidak berkait teknologi kecerdasan buatan susulan penggunaan tenaga dan air yang tinggi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata langkah itu bertujuan mengawal tekanan terhadap sistem bekalan utiliti negara. Beliau memaklumkan hanya permohonan yang membawa manfaat teknologi tinggi dan AI akan dipertimbangkan manakala permohonan lain telah dihentikan sejak lebih setahun lalu. Kerajaan juga merancang langkah jangka panjang termasuk grid tenaga ASEAN dan bekalan tenaga dari Sarawak serta meneliti cadangan mewujudkan standard kecekapan tenaga melalui undang-undang. Seorang exco Kerajaan Terengganu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 2 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan bagi ahli keluarganya. Tertuduh Hanafi Ahmad membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Mustafa. Pendakwaan mendakwa perbuatan itu dilakukan pada Jun dan Ogos 2020 di Pangkalan Bekalan Kemaman melibatkan 2 anak kandung tertuduh. Mahkamah membenarkan jaminan RM30,000 dengan syarat lapor diri bulanan kepada SPRM dan menetapkan 12 April 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes. Kedudukan tempat duduk ahli parlimen di Dewan Rakyat adalah kuasa mutlak speaker dan bukan ditentukan oleh kepimpinan parti, termasuk ketua penerangan. Adun Sungai Manik, Datuk Zainul Fazli Paharudin menjelaskan amalan Parlimen Commonwealth membahagikan kerusi mengikut blok kerajaan dan pembangkang berdasarkan sokongan, termasuk wakil rakyat bebas. Beliau berkata pengalaman lalu menunjukkan speaker berhak mengekalkan atau mengubah kedudukan tanpa terikat jawatan parti dengan mengambil kira faktor seperti peranan whip dan senioriti. Mengulas isu pemecatan beberapa ahli Parlimen Bersatu, beliau menegaskan hanya sokongan rasmi ahli Parlimen melalui akuan bersumpah diiktiraf dalam menentukan kedudukan dalam Dewan, bukan kenyataan kepimpinan parti.